InsyaAllah. Dia beri sungai apa tadi? Buina. Buina. Ada orang sebut Buina, ada sebut Bona. Buna. Ha. Buina badan. Untuk episod kali ini, kita akan pergi ke Tegeja Blagac di Bosnia, terletak di sebahagian kawasan Sungai Buna di Mostar. Tegeja Blagac ialah sebuah kampung bersejarah dan tapak warisan yang dilindungi di Bosnia dan Herzegovina. Ia terletak di kawasan tenggara lembangan Mostar, dibina sekitar 1520 dengan unsur seni bina Mania dan Mediterranean yang dianggap sebagai monumen negara. Tekan button subscribe dan on notification button untuk stay tune update-update video KUJDT. Okay, atas ni pokok delima. Ha, laci lah. Tepi jalan je. Okay, ni buah apa pula? Buah fig pin. Kat sini ada satu komuniti Islam yang mengamalkan tarekat Jalaluddin Ar-Rumi. So kita dah sampai dekat pintu masuk dia ni. Nak melawat tempat diorang suluk kat sini. Dan juga ada masjid. Kawasan ni dah ada sejak zaman Uthmaniyah. Tapi ini namanya Tegeja Blagac Teke Darwish ataupun rumah suluk, rumah tempat zikir. Dan Ahlan Bait kata dia. Jom kita masuk ke dalam. Nak masuk kat sini, satu orang 5 euro. Jadi kalau 2 orang 10 euro lah. So yang nak masuk kat sini juga, dia suruh pakai pakaian yang bersopan, tak menjuluk mata. So dia kena pakai lah, kena balut dekat dalam tu untuk masuk. Umat Islam, komuniti Darwish ataupun dalam tarikat Jalaluddin Ar-Rumi. Ini adalah buah zaitun pula, buah tin, buah zaitun dan juga buah delima. Toilet for men, Okay. you can wash here and they're connected inside. You will see. Okay. For women, go here to the right and it's down. Okay? So makan wuduk warijal. So saya ambil wuduk dulu sebelum masuk masjid. Unik dia pakai macam ni je wuduk dia. Kita macam tarikat Naqsyabandi ni. Dia panggil Teke ataupun Darwishah pada tahun kurun ke-15 dibina. Lebih pada tempat suluk lah bagi tarikat ni. Hadiri Rufai Salawati Naqsyabandi. Ada syekh besar tarikat ni, dia makam juga dekat sini. Dan kawasan ni melengkumi kawasan tempat solat, tempat tetamu, bilik-bilik para musafir. Ada juga bathroom kat sini, kawasan pertemuan orang awam. Dan juga ada kawasan untuk kitchen. So keliling dia macam ni. Sekarang saya tak pasti, saya tanya adakah masih lagi orang bersuluk di sini. Tapi nampaknya memang ramai orang melawat. Jadi kat belakang saya ni bangunan utama sekarang yang digunakan untuk sebagai musolah. Saya nak solat dulu kat sini siap, jaga kita sambung pusing. Sebab nak tengok cermata air dan banyak lagi tempat yang cantik-cantik dekat bawah sana. Okay, hasil pembacaan saya sikit tadi, kawasan ni pas suluk digunakan sehingga tahun 1952. Dan ketika tu saya rasa sama benda yang berlaku di tahun 1952, diharamkan tarikat-tarikat di seluruh wilayah Balkan ni. Dan juga ada seorang syekh besar yang dikatakan makam di sini, iaitu Syekh Pasha ataupun Muhammad Hindi, iaitu mungkin mursyid tarikat yang berlangsung di sini. Okay, sinilah kawasan sekarang boleh solat. Pengajian agama juga tempat suluk mereka satu ketika dulu bagi tarikat yang pusat di Bosnia ni. So, makin lama cari info, alhamdulillah dapat. Dia Blagac tempat diorang mengadakan maulid sebenarnya dan juga suluk dekat sini. Sehinggalah Perang Dunia Kedua saya sebut tadi kan. Dia rasanya lebih kurang macam bila mana kan Uthmaniyah tu diharamkan tarikat tu, rasanya serentak dekat Bosnia ni juga. Dan juga ada lagi aktiviti dan baru-baru ni juga tahun 2012 ke diorang dah mula adakan maulid balik dekat sini. Balik tahunan dan juga ada suluk dekat sini tapi tidak teratur, tidak terancam macam dululah. Dia lebih pada kumpulan-kumpulan kecil bukan macam sebelum ni. Dan ni satu menunjukkan bahawa perkembangan agama Islam di Bosnia ni ada kekuatan sufi dekat di belakangnya. Ni macam tempat suluk lah lebih kurang kat sini. Nanti kita akan pusing sebelah ni pula. Dia mata air daripada Sungai Buna tu, dia keluar kat sini tau. Okay, Mudira hati-hati betul nak tengok anjung kat bawah tu.
A few minutes later. Surah Al-Anbiya ayat 30. InsyaAllah. Dia boleh sungai apa tadi? Buena. Buena. Ada sebut Buena, ada sebut Bona. Buna. Ha. Saya baca tadi kebanyakan artifak yang disimpan kat sini daripada zaman Uthmaniyah ada dekat sini. Kali lagi kita dekat mana ni? Dekat Mostar, dekat Bosnia. So kita tengah melawat Tekija Belaga. 4 orang suluk kat sini. Okay, this is the other side of rumah suluk tadi. Lagi kat atas tu. So ni, ni daripada gurung tu boleh minum. So kalau kita tengok dekat atas tu ada gua-gua kecil atas tu. Mungkin juga 4 orang suluk, Allah alam. Okay, biasa kalau bahasa Inggeris tak boleh pakai, kita pakai bahasa apa? Saya isyarat. Bahasa isyarat. Kita terus bahasa isyarat. Pok. Jedan, dva, tri, euro i 2, 5, Ah, 5, 5. 5 euro. 5 euro. Da. 5 euro. Deci. Matematica, vedi, vedi. Tadi kita dah tengok dia dah gunakan kepakaran bahasa, lengok bahasa, bahasa isyarat, bahasa apa. Kita siapa rupanya Muslim. Betulkan salam. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sungai daripada punca matahari yang sejuk tu. Apa rasa Mudirah lepas kita pergi tempat tadi tu? Rasa dapat pergi satu tempat yang memang best lah. Tenang, relax kat situ. Tak sangka ada tempat macam ni lah dekat Bosnia. Dan saya rasa lah, antara sebab tempat tu kita rasa tenang. Selain daripada secara logik kita fikir, duduk dekat tepi sungai yang mengalir, sangat tenang bunyi dia. Di samping kicauan burung-burung macam ni kan, tepi bawah ni lah nampak. Dan dekat situ, ada juga 4 orang pernah mengucapkan zikir, mengingatkan Allah dalam keadaan yang sangat luar biasa. Mungkin itu adalah sebab kita rasa tenang dekat tempat tu. Wallahualam. Apa yang specialnya kat sini, atap bangunan ni, dia adalah daripada kepingan-kepingan batu. Tahulah wallahualam macam mana dia orang buat. Cara tradisional dia orang pahat lah. Orang pahat oleh orang Bosnia. Oleh orang Bosnia. Tekan button subscribe dan on notification button untuk stay tune update-update video KUJDT.